Balik rumah perut lapar, Fatah Amin makan lagi ayam goreng dan nasi Aisyah panaskan semula pukul 11.50 malam. Fatah kata sebelum tu dah makan bagel lobster, tapi tak kenyang sebab kecil. 3, 2, 1, jump! Semua orang tanya tadi kau mana aku cakap pengantin baru tidur awal lah. Mana? Tengok pengantin tu pula. Fatah Amin is hungry. Abang Mazri. Tapi sedapnya orang sambal ikan Mira tadi. Yang tadi, yang pagi, Yang tadi tu, lepas aku tambah sardin dengan ayam goreng. Ya, tentunya. Macam tak. tak buat rasa-rasa kan. Macam Acak lah ni, masak tengah malam ni. Kat sana kau apa? Kenal. nak Apa lagi? Apa pun pengantin? sikit lagi dua tengok. Sebab tadi kita makan burger lobster, tapi burger lobster tu Nama tak dia sandwich dia adalah secoet dengan apa lobster dia kan. Tu cerita dia tak kenyang lah. Sebalik tadi memang dah plan nak makan. Kita tengok acar panaskan lauk siang tadi. Apalagi Abang Bedal lah. Sini pukul 11.50. 11.50 malam. Ni kita orang siapa lah sahur. Tak baik makan depan orang. Topek. Dah nak jatuh kat sana. Penutup ni. Thank you for watching.